Okey, total reload pin yang kita dah claim dekat dalam aplikasi ni lebih RM200. Kalau nak kira semua sekali, total dia adalah RM230 guys. So aplikasi ni kalau korang claim korang punya TNG, diorang akan bagi reward tu dalam bentuk reload pin. Maksudnya korang kena reload sendiri korang punya duit. Nanti bila korang dah claim, korang akan dapat pin macam ni guys. So korang klik je dekat pin yang bawah ni, klik lama-lama dekat situ, nanti korang copy and korang reload dekat dalam TNG korang. So cara nak bermain pula dekat dalam aplikasi ni lebih kurang sama saja macam aplikasi M-Reward ataupun aplikasi Tiga Beradik. Kalau korang yang baru tonton video ni, korang berminat nak buat duit TNG, korang tak tahu nak pakai aplikasi apa, ini salah satu aplikasi yang sesuai untuk korang guna. Siapa yang nak cuba, korang boleh tekan link dekat bawah video ni guys. Lepas tu korang daftar nanti macam biasa guna Google korang. Lepas korang dah register, barulah korang boleh guna guys. So aplikasi ni lebih kurang macam saya bagi tahu tadi, sama sahaja macam aplikasi M-Reward. Korang kena main game, korang kena buat task untuk dapatkan coin. So bila coin korang dah ada, baru boleh tukar dengan TNG. Sebelum tu saya nak minta maaf kalau korang ada dengar bunyi hujan, sebab sekarang dekat luar tengah lebat. So lepas korang dah install, korang dah register guna email apa semua, korang boleh klik dekat bahagian Playtime Game. Dekat bahagian sini korang kena install satu aplikasi sahaja untuk korang buat dia punya task. Tapi task yang korang kena install tu, korang kena cari task Playtime Game. Kalau nak tengok macam mana task Playtime Game, korang boleh klik dekat bahagian More. Okey, kalau task tu dia keluar macam ni, dia suruh kita complete level ataupun dia suruh kita naikkan kita punya level, yang itu bukan task Playtime Game. Contoh task Playtime Game, dia suruh kita play 1 minit, play 2 minit, play 3 minit. Macam ni lah, kita tunjuk salah satu guys. Okey, kalau korang ada dapat task yang macam ni, kena play 1 minit, play 2 minit, play 3 minit, yang ini adalah task Playtime Game. Maksudnya korang kena install aplikasi ni sahaja dekat dalam phone korang. Selagi korang tak buat task Playtime Game, dia punya task yang dekat bahagian depan ni, task dekat bahagian home depan ni kan, korang tak boleh nak buat guys. So selagi korang tak buat task Playtime Game, nanti task-task yang dekat bawah ni korang tak boleh buat, dia akan jadi kunci. So kalau korang nak buka kunci tu, korang kena buat task Playtime Game. Tapi sebenarnya kalau korang punya task tu tak ada keluar lagi, korang boleh je download aplikasi yang lain ni semua. Sebenarnya kena download satu app je, tak payah download banyak pun tak apa guys. Lepas tu kalau korang nak kumpulkan lagi dia punya point, korang boleh buat task dekat bawah ni. Dia ada survey, dia ada game, korang boleh tonton video iklan. Lepas tu korang boleh claim daily bonus. Kalau iklan satu video korang akan dapat 20 coin. Kalau bonus korang akan dapat 50 coin. Kalau game pun sama juga, korang akan dapat 10 coin. Kalau nak dapat banyak point, korang kena jawab survey. Okey, kalau survey dekat sini dia ada bagi dua jenis kategori saja. Yang satu dia akan bagi CPX, satu lagi dia akan bagi crop. So kalau survey, korang pilih survey jenis CPX. Yang ini banyak kali dah saya bagi tahu kat korang. Kalau nak jawab soalan, korang kena pilih survey jenis CPX. Tapi kena dapatkan dulu tip cara-cara jawab soalan, cara jawab survey dekat saya. Tak boleh main jawab, tak boleh main hantam. Dia ada tip cara-cara nak jawab soalan. So yang ini contoh-contoh feedback daripada orang lain yang dah berjaya jawab survey guna saya punya tips. Kalau korang yang nak try pakai tips saya ni, korang boleh tekan link dekat bawah video ni guys. Nanti korang PM je saya, bagi tahu yang korang nak tip cara jawab soalan. So tips tu korang boleh pakai dekat semua jenis aplikasi buat duit. Kalau aplikasi yang korang main tu dia ada survey jenis CPX, korang boleh try follow tips yang saya bagi dekat korang nanti guys. Kalau berhasil, kalau menjadi, korang boleh SS hantar feedback macam ni dekat saya. Ataupun kalau korang nak contoh-contoh soalan dengan jawapan, korang boleh dapatkan juga dekat saya. Nanti korang minta je dekat saya guys. So cara yang terakhir, kalau korang nak dapatkan point, korang boleh share korang punya link referral. Korang boleh invite kawan untuk dapatkan coin. Tapi dekat dalam aplikasi ni dia tak ada syarat pun kalau kita nak claim. Maksudnya kalau korang yang nak main tanpa invite orang boleh, korang nak main invite orang pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak invite orang tapi korang tak ada kawan, korang tak reti macam mana cara nak promote, korang tak ada group ke apa ke kan, korang boleh dapatkan juga tip dekat saya guys. Kita ada dua tip sebenarnya. Kita ada tip cara invite orang dan kita ada tip cara jawab soalan. So kalau nak dapatkan tip tu boleh minta dekat saya. Okey, cara nak claim pula, kalau korang punya point dah cukup, korang klik dekat button redeem bawah ni. Lepas tu korang pilih reward apa yang korang nak claim. Contoh kalau korang nak claim TNG, korang klik dekat bahagian Touch and Go. Lepas tu korang pilih reward RM10. Kalau RM10 korang kena ada 30,000 coin. Kalau RM20 korang kena ada 51,500 coin. Kalau RM50 korang kena ada 100,000. Kalau RM100 korang kena ada 200,000. Kalau RM200 tak ada stok, RM300 pun tak ada stok. Korang boleh claim bermula 10 sehingga RM300. Lepas tu kalau reward-rewardnya lain ni korang boleh claim, contohnya macam PayPal, kita ada UC PUBG, Diamond Mobile Legend, Grab. Nanti korang pilih lah reward apa yang korang nak claim kan.
So cara nak tebus macam biasa, kalau korang nak claim TNG, korang hanya perlu masukkan nama TNG korang dan juga nombor telefon TNG. Lepas korang dah claim, korang klik dekat sini, dekat bahagian My Reward. Lepas tu korang tengok korang punya reward tu lah. Kalau masih lagi proses, maksudnya belum lagi dapat. Kalau dia ada keluar redeem sukses, maksudnya korang dah dapat reload pin. So korang klik je dekat link voucher yang diorang bagi tu untuk claim korang punya pin. Okay guys, saya rasa itu je lah untuk video kita hari ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video ni. Kalau tak faham, korang boleh tanya saya dekat WhatsApp. Kalau nak try aplikasi yang lain, boleh dapatkan list aplikasi badut yang senang dekat saya. Okey, Assalamualaikum, semoga berhasil.